Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang kita kat dekat WCE. Kita nak menuju ke majlis akikah anak buah. Kita orang tadi gerak balik daripada Kedah pukul lepas subuh 6.30 macam tu, 6.30 pagi. So kita terus shoot ke ni lah, ke tempat kejadian. Di inilah tempat majlis lah. tempat majlis. So Kampung Gajah WCE lah. WCE, kita orang WCE. Sebab tadi pagi tadi kita orang tak record sebab masih gelap lagi lah. Lagi satu masih tak ada energy. Ngantuk lah. Kita orang bangun pukul 4 pagi kot. Ya. I bangun 4.30. You bangun 4.30 lah, 4 suku macam tu. Lepas tu kejut I 4.30 sebab tengok bola Liverpool lawan Newcastle. Sebaik menang 4-1. So tak sia-sia lah. Tak sia-sia bangun lah. Boleh main bangun tahajud kan. Tengok bola. Sebaik menang. Itu lah. WCE sekarang jalan tenang. Alhamdulillah. Tadi kita orang daripada Kedah pun sampai ke Cangkat Jering. Untuk tol masuk WCE pun memang clear lah. Banyak kat kereta tapi tak ada jam. Tak adalah banyak sangat. Yang banyak pun dekat Penang kan kot. Kat Penang. Lepas tu biasa-biasa je. Jalan smooth je lah. Sekarang jalan depan ni clear je. Clear. Sebab WCE memang tak banyak kereta pun. Walaupun cuti sekolah kan. Betul, Pusam. Pusam. KL ada federal lagi hari Selasa. So nanti kita jumpa dekat majlis. Kat majlis. Okay. Bye-bye. Kenduri Kendara. Majlis Aidin anak buah. So kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan dulu. tengoklah apa yang akan berlaku nanti. Cok dah ada ibu kat depan ni. Tu dia orang dah sampai. Dia orang dah sampai tu. Cok si aunty dia. Rupanya kita orang parking belakang. Belakang dia. Ingat kereta siapa ni? Alright, nanti kita jumpa saat lagi. You are daripada Jitra sampai sini. Daripada pukul 6.45 tadi. Dia tidur sampai sekarang ni 9 kat pukul 10. Itulah tu. Dah sampai. Okay, nampak muka kau dalam YouTube. Gantong. Pusing mana dia? Oh ya. Nasib baik sampai apa? Kira okey lah timing. Ngantuk lah. Sekarang kita dekat Majlis Aidin.
Dalam ni diorang tengah marhaban. Inilah majlis akikahnya. Kita orang tak masuk. Ibu ada kat dalam. Boleh? في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد Ha? Boleh ke? Ha? Bukan live. Video. الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية نقله إلى من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لجنا ونتقص بحمله كل دابة لقريش كل دابة لقريش بفصاح الأرسل العربية وغرت الأسرة والأصنام على Ucapan untuk Aidin. Cucu pertama. Ucapan. Semoga Aidin sihat. Semoga dia sihat. Ni bapak dia ni. Jom mari kita dengar ucapan daripada Atuk. Ucapan sikit. Ni Atuk Aidin. Terima kasih. Selamat cucunya sihat. Semoga sihat cucu sulung. Sekian. Ini opah haji ya. Ucapan sikit. Selamat hari jadi. Nervous. Selamat apa ni? Akikah. Buat akikah. Ini pandai cakap sikit. Mari. Cakap sikit. Nak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala satu keluarga dan baby. Moga-moga sihat walafiat kehendaknya dan dimurahkan rezeki, murahkan urusan dan berkat hidupnya dunia dan akhirat sekeluarga. Tahu dah. Tak nak. Okey, selamat berakikah kepada anak sulung saya iaitu Muhammad Izzaidin. InsyaAllah menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang bijak pada masa akan datang. Itu saja dari saya. Amin. Mantap. Okey. Bapak dia, atuk dia, nenek dia semua dah buat ucapan. Lepas ni kita tunggu mak dia dengan nenek dia lagi seorang. Ibu kat dalam. نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا
وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وإياك من كل شيطان مريد والجبار عنيد تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر ما خلق خصني Aidin bin Muhammad Izzat. Panjangkanlah umur anak ini dalam keberkatan dan ketakwaan-Mu ya Allah. Jauhkanlah anak ini dari sebarang penyakit zahir dan batin ya Allah. Jika ia dijangkiti sebarang penyakit yang kami ketahui ataupun yang kami tidak ketahui, maka sembuhkanlah ia ya Allah. Dan jauhkanlah ya Allah dari pandangan yang jahat dan membahayakan, dan juga perbuatan dari orang-orang yang hasad. Ya Allah, kurniakanlah kesabaran dan kekuatan kepada kedua ibu bapanya, yaitu Muhammad Izzat bin Haji Umar, juga kepada Puan Aisyah Farina binti Azman, memelihara, mengasuh dan mendidik anak ini dengan baik dan sempurna, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sentiasa taat dan berbakti kepada kedua ibu bapanya ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, jadikanlah anak ini membesar dengan sebaik-baiknya zahir dan batin, dan sentiasa terpelihara akhlaknya ya Allah. Assalamualaikum dan selamat hari. Saya wakil tuan rumah untuk Muhammad dan Puan Nubaiyah. Saya Aisyah, ibu kepada Muhammad Izzadin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, terutama kepada tim Marhaban hari ini, sebab alurkan Marhaban yang sangat sedap lah. Terima kasih dan selamat berusia. Semoga semua berjumpa di keluarga rezeki lah. Untuk Izzaidin. Okey, untuk doakan apa ni? Untuk anak saya Muhammad Izzadin supaya terus sihat dan Amin. sihat Dan sejahtera. Ya, Alhamdulillah. Hidayah hidup dunia akhirat. Amin. Ya, InsyaAllah. ni ibu. Wakil tuan rumah. Ada orang Johor ni. Arwahnya mana? Orang Johor. Assalamualaikum semua. Sebenarnya saya anak daripada Johor lah, ibu kepada Aisyah Farina. Terima kasih kepada semua tetamu yang hadir. Saya rasa sangat bermakna lah majlis pada hari inilah, dengan ucapan, dengan doa-doa semua. Saya ucapkan terima kasih, tak ada apa saya nak katakan. Minta maaf lah sekiranya ada kekurangan pada pihak kami. Dan terima kasih atas doa ni, semoga cucu saya ni Muhammad Izzadin berjaya, cemerlang, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Soleh. Itu sajalah. Assalamualaikum. Selamat berjaya. Ayahandanya silakan. Silakan untuk berikan ucapan. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada tim Marhaban kerana sudilah untuk meluangkan masa pada pagi ini lah untuk menghadiri majlis akikah anak saya, iaitu Muhammad Izzadin bin Muhammad Izzat. Saya juga berharap Muhammad Izzadin akan menjadi anak yang soleh,
mewah dan bijak pada masa akan datang lah. Itu saja dari saya, insyaAllah. Anak pun faham. Dekat sikit. Ucapkan terima kasih kepada tim Abang. Ramai ke kawan-kawan kan? Nama disclaimer, nama Nur Rambaya. Terima kasih sebab sudi datang untuk majlis cucu sulung saya. Semoga cucu saya menjadi orang yang soleh. Akan menyusul lagi. Akan menyusul. InsyaAllah. Ada lagi. Jom. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Tengok apa? You ah. Wah, tengok tu. Ada kambing. Tengok. Kambing. Wow. You anak ke? Kambing. Juicy. Ambil aiskrim lah satu. Nak aiskrim satu boleh?
Campur boleh ke? Boleh. Terima kasih. Bismillah. Tak yang skrim. Wow. Sedap ais krim. Jangan depan sangat. Saya tengah adjust ni. Pasti ke depan. Sedapnya. Ada janjan. Gelap kan? Halo. Okey, kita orang di dalam kereta ni maksud kita dah nak end our vlog. So maybe ending dia agak tidak proper lah macam ni sebab dekat rumah Rumah Kenduri tapi kita dalam kereta. So guys, thanks for watching. Dan juga sebenarnya ada lagi yang tak buat ucapan untuk Aidin. Kita buatlah. Untuk Aidin, semoga membesar dengan sihat, dengan baik, dengan cakap ibu bapa, dan semoga menjadi anak yang soleh, bijak pandai, cerdik, intelijen, efisien, amanah, macam gitulah. tawaduk. Sidik amanah, taulik fatonah. Gitu. You sambung I punya je. Sekali lah okay, tadi. Sekali. Itulah daripada kami. Betul. Yuwa pula. Ada tak untuk Yuwa punya buku ni? Ya. Ucapan untuk Say Aidin. hi. Kita tengok sini. Hai. Ucapan untuk Aidin. Hai. Oh, okay. Bye. Bye. Okay. So, kita jumpa Next video. ASMR. kita jumpa next vlog, okay? Bye-bye. Bye-bye. See you guys. Maybe next week apa? Hari Selasa lah. Maybe akan ada lah vlog-vlog baru sebab sekarang tengah rajin. Tapi kalau mood tak rajin nanti lama pula video tak ada. Alright. Thank you. Ada nak jalan lagi ni. Jangan lupa subscribe, komen, like channel kami. Bye. Bye.